Arif Fahmi dan Zaujah selamat mendirikan rumah tangga, dan tahniah diucapkan kepada Arif Fahmi dan Zaujah ni kerana berjaya mendirikan sebuah Baitul Muslim lah. Dan tahniah kerana telah menyahut sunnah Nabi tentang nikah, telah lengkaplah separuh pada agama. Dan maka bagi separuh lagi, falyattaqillah fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah bagi lagi sebahagian agama, lagi separuh agama yang lain. Semoga perkahwinan ini berterusan di atas jalan takwa menuju ke syurganya. Allahuakbar. Bahagialah tengok dia pun bahagia, memang yang tu yang dia nak kan. Kita orang sebagai kakak ni kita support je lah, tumpang kedua adik kita orang. Seorang jadi lelaki pula tu. So okey lah, semoga dia pun bahagia selamanya. Dan kena jagalah, dia pun dah kahwin, dia tak boleh lah sama dengan sebelum dia kahwin dulu kan. Kita orang ucapkan selamat pengantin baru lah. Dan semoga bahagia dengan kehidupan baru ni. Ada tanggungjawab dah sekarang, dah besar. Kena pandai-pandai lah. Cuba nak nasihatkan dia lah, kata dia pun tahu kan perbezaan sebelum kahwin, selepas kahwin kan. So lepas kahwin ni dia kena dia kena sabar sikit kot. Kadang dia tu emosi dia dia cepat naik sikit, tapi kalau ada isteri kan sabar sikit lah. Arif ni dulu kecil memang dia cute lah tapi belum besar dia je dah karakter yang kita orang tengok lah. Dia okey. Cuba kalau dia apa yang dia nak tu, kalau boleh dia nak dapat apa yang dia nak, dia akan cuba dia committed dia lebih lah berbanding kalau macam akak-akak dia mungkin nampak lah dia, kalau dia kata nak kahwin macam tu, okey dia nak kahwin. Kalau dia nak buat sesuatu benda tu memang dia buat akan cuba bersungguh-sungguh. Hai Toba, selamat pengantin baru. Barakallahu lakuma. Moga Allah memberkati perkahwinan Toba dan Arif. Lepas kahwin mesti semua benda berubah kan. Kita harap kita punya friendship kita dengan semua family ini KL, walaupun dah kahwin, still kita together and sama macam dulu, mesti sama macam dulu. Moga ikatan perkahwinan yang dibina kekal sampai syurga insya-Allah. Kahwin ni kita ucapkan tahniah kerana dapat menempuhi dugaan-dugaan sebelum kahwin sehingga Allah berikan rezeki untuk dia kahwin. Dan saya ucapkan jutaan tahniah kepada Arif dan juga pasangan Thaibah. Semoga dengan perkahwinan ini, ikatan perkahwinan ini dikurniakan zuriat yang soleh dan juga solehah, dan dapat anak-anak ini membantu Islam di Malaysia ini agar kembali ke atas insya-Allah.